Di sebalik deretan bangunan ini telah pun melahirkan anak-anak culik minda dari generasi turun-temurun yang bijak pandai. Ada di antara mereka telah pun menjadi doktor, pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan, jurutera, pendidik dan juga jutawan. Namun generasi kini bukan sahaja dididik dengan ilmu, tetapi mestilah seiring dengan celik teknologi. Assalamualaikum kawan-kawan. Salam seribu unggul. Saya Nur Aira Damia binti Mak Faizal, hos yang bertugas pada minggu ini. Hari ini kita akan menyelami bagaimana perbezaan zaman dahulu dan zaman sekarang menuntut ilmu, tetapi menggunakan teknologi yang seiring dengan zaman mereka. Ayo kita saksikan. Awak tengah buat apa ni? Macam main komputer je, Dik. Mana ada pakcik? Pakcik tengoklah ni, saya tengah guna Google cari idea. Dulu pakcik belajar pakai buku, buat khabar, cari maklumat. Zaman sekarang lain, mesti saya ajar pakcik. Jika dahulu kita perlukan banyak masa untuk meneroka ilmu, sekarang lebih mudah, hanya perlu membuat carian di Google. Yang penting ada internet. Nampak tak? Teknologi bukan pengganti ilmu, tetapi pelengkap. Wah, banyak rekod nilam kau. Mestilah, aku kan calon pembaca nilam terbaik. Kau, aduh. Kalau kau boleh, aku pun boleh lah. Di sinilah bermula perjalanan daripada helaian buku kepada dunia digital tanpa sepadan. Cikgu, sebagai kaunselor, berikan pendapat cikgu. Siapakah yang menjadi peranan utama dalam memastikan generasi sekarang dapat mengawal penggunaan teknologi digital? Okey, baik. Pada pendapat saya, ibu bapa memainkan peranan utama dalam mengawal penggunaan teknologi digital ini kerana ibu bapa boleh menggunakan parental control untuk mengawal anak-anak dalam menggunakan teknologi digital. Di samping itu, ibu bapa juga boleh menyediakan jadual bila masa anak untuk menggunakan teknologi atau handphone dan sebagainya. Kemudian juga ibu bapa juga boleh menjadikan masa penggunaan teknologi digital itu sebagai satu ganjaran apabila anak dapat menyiapkan kerja sekolah ke. Jadi mereka boleh memberikan peluang untuk anak menggunakan masa yang lebih panjang sedikit dengan kawalan. Pada pendapat saya begitu. Lihat tu kawan-kawan, dengan teknologi, PDP menjadi lebih interaktif, kreatif dan lebih seronok. Teknologi juga membantu kita lebih cepat faham. Tetapi, awas! Malahlah buat homework. Main game sekejap. Shoot. Menang. Ingat kawan-kawan, teknologi tanpa ilmu ibarat kapal tanpa arah. Ilmu tanpa nilai pula ibarat pohon tanpa akar. Yang paling penting, generasi hebat bukan sahaja bijak teknologi, tetapi bijak seimbangkan ilmu dan nilai. Sebab itulah Ilmu di hati. teknologi memperkasa generasi.